Tu, na'udzubillahi min zalik. Okey. Dr. Fazli nak tanya you, hubungan suami isteri ibadah ke benda kotor? Suami-suami, isteri-isteri kat sini tolong jawab. Dr. Fazli memang kadang-kadang panas tau orang macam ni. Tolong jawab. Tolong jawab. Aku geram sungguh lah Saifuddin ni. Kalau kau tak nak dengar, kau keluar. Kau kena marah tu Cik Saifuddin. Tak tahu. Panas tau pagi-pagi macam ni. Tak tahu Cik Saifuddin kena marah. Kita share ilmu, kita share untuk ibadah. Kau masuk sini kau kena marah. Bunuh syaitan. Aku dah nak syaitan tadi. Cik Saifuddin kena marah. Benarlah kau ni. Aduh. Sabar. Okey. Ni puasa. Dr. Fazli, sesungguhnya aku berpuasa hari ni. Bahasa Arab sikit. Apa? Inni sha'im. Gitu. Okey. Kang sagi aku keluar hadis-hadis ke ayat Quran ke? Parok betul kau ni. Okay? Macam tu lah. Kita jangan bergaduh tau kat sini. Dia macam ni. Dr. Fazli, tolonglah siapa yang masuk, yang tak nak dengar, you rasa benda ni kotor, please leave my chat ataupun live group. Okay? Sebab kita kat sini banyak suami-suami dan isteri-isteri yang ada masalah kesihatan. Ada masalah kesihatan. Betul. You tak boleh, Mr. P, you tak boleh tegang. Untuk isteri pula, you mati putih. Jadi ini mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Anak-anak pun dapat tempias tau. Kalau suami isteri bergaduh, bercerai, anak-anak pun dapat tempias. Nampak?